Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Sebelum ni sahabat, Rozet dah pernah share resepi siakap 3 rasa. Tapi hari ni Rozet nak share lagi resepi siakap 3 rasa yang resepi Rozet dah upgrade, lagi sedap, lagi kau, yang bila makan hari ni sampai esok lusa, minggu depan pun masih teringat-ingat, terniang-niang lagi. Okey, jom kita start. Ini ikannya. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak siang dia, buang sisik dulu. Ni pula. Buang betul-betul sebab nanti bila kalau tertinggal kan, spoil mood. Okey, dah clear dah. Keluarkan isi perut. Okey, ready untuk basuh. Basuh bersih-bersih. Okey. Nanti nak selawat terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom sahabat, saya kenalkan bahan-bahannya. Dekat sini ada seekor ikan siakap yang telah dibasuh bersih. Kita nak perap dengan cili kering yang telah dikisar, garam, serbuk kunyit dengan tepung beras. Lepas tu ini kita nak chopper halus. Ada bawang holland, bawang putih, halia, cili padi merah, hijau dengan akar ketumbar. Ini bahan-bahan untuk sos dia punya kuah lah. Ada cili kering yang telah dikisar, sos cili, sos tiram, sos thai, limau nipis, tomato, bawang holland, nanas dengan kicap sotong. Mula-mula sekali Rozet nak perap dulu ikan siakap ni. Kita kena kelar dululah. Okey, sini pula. Okey, cun. Letak serbuk kunyit dengan garam. Okey. Sebatikan yang ni dulu. Bahagian dalam pun sama tau. Okay, dah sebati, letak cili kering dengan tepung beras. Tambah ais sikit untuk jadikan dia paste. Macam ni. Sebatikan je. Betul-betul lumur baik kena semua. Bahagian dalam pun. Okey. Dah siap macam ni, kita tepikan. Bahan dalam bekas ni kita nak kisar kering. Ada bawang holland, bawang putih, halia, cili padi merah, hijau dengan akar ketumbar. Bismillah. Okey, cukup. Jangan halus sangat. Macam ni okey. Minyak dah cukup panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak goreng. Bagi bahagian bawah tu betul-betul garing, baru kita balikkan. Siram. Okey, bahagian bawah dah garing, Rozet nak balikkan. Bismillah. Tengok tu. Cantik je. Ikan yang dah masak dah boleh angkat. Okey sahabat, sekarang kita ready untuk buat kuah 3 rasa. Pakai minyak baru. Masukkan minyak untuk menumis. Cukup. Pakai minyak baru cukup panas. Kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Kita tumis sampai dia naik bau. Okey sahabat, ni dah naik bau dah. Kita letak cili kering. Sikit je. Tambah air sikit bagi dia ini cili cepat masak. Sekejap. Sahabat, cili kering dah pecah minyak. Nak masuk
masukkan sos cili, sos Thai, sos tiram, tambah air untuk kuah. Kalau dah letak semua sos tadi tu, Rozet biarkan dia mesra, dia sebati dulu. Sementara tu Rozet nak potong ni tomato, bawang Holland dengan nanas. Okey, untuk potong nanas ni senang je. Sahabat ambil 2 keping macam tu. 1, 2. Ni Rozet dah basuh. Buang dia punya kulit. Okey, settle, ketepikan. Untuk bawang Holland pun sama. Okey, cukup Rozet makan sikit je sebab tadi kita dah kisar banyak bawang Holland. Okey, dah ready. Terus letak dalam ni. Bismillah. Rozet terus perasakan, letak garam, kicap sotong, gula sikit untuk seimbangkan rasa, cube pati ayam. Bagi dia mendidih tau, supaya rasa tomato, nanas tu keluar. Bila dah sebati macam ni, sahabat kena rasa. Mesti kena rasa pedas, masam, manis dan seimbang. Okay, Rozet nak tutup sekejap sebab Rozet nak buat api. Last sekali ni, penting letak limau nipis. Alright. Alhamdulillah, kuah 3 rasa siap. Sedia untuk kita curah dekat ikan. Ready untuk kita curah. Bismillah. Batikan dulu, goyang dulu. Lepas tu letak daun ketumbar. Siap. Siakap 3 rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana, amin. Kecuali cuba makan. Kita makan isi dulu. Rozet makan dulu tau. Bismillah. Kalau suka kuah yang cair macam kari tu, boleh lebihkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi kameraman ni. Sekejap. Hati-hati kot dia tulang. Alhamdulillah, sampai sini je video Rozet. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ni, jangan lupa share, like dan subscribe. Beritahu kat sahabat-sahabat lain tentang YouTube channel Rozet TV. Bye bye. Assalamualaikum. Kita jumpa dalam video. Bye bye.